Dah kira lah sepatutnya seorang suami menjaga isterinya daripada perkara-perkara haram. Di antaranya janganlah diledahkan isterinya di khalayak ramai. Jangan dibenarkan isteri dia daripada melakukan perkara yang tidak elok pada agama, yang haram pada sisi syariat. Tak ada hak. Suami yang tukang altar, suami yang tukang beri galakkan, suami yang tukang ajar isteri buat maksiat. Keluar dalam surat khabar 2 hari lepas, suami mengiringi isterinya dengan doa kejayaan bagi peserta Akademi Fantasia 6. Suami tolong doa. Isteri masuk Akademi Fantasia. Akademi Fantasia ni satu majlis maksiat laknatullah. Faham tak? Iaitulah berjoget, menyanyi, mendedahkan aurat, melaungkan suara yang haram dengan penari latar yang memang mendedahkan aurat. Dengan latihan-latihan yang kita tengok cukup menganjing dengan agama, tidak pedulikan masalah peraturan hijab dan sebagainya. Memang satu benda yang maksiat di sisi Allah. Maka suami pula mendoakan kejayaan isteri dalam satu pesta maksiat yang paling ramai menarik penonton. 4 juta orang dijangka terlibat penonton hidup tengok Akademi Fantasia. Suami dulu berdoa. Patut suami tu igat isteri dia tu. Dia tahu isteri dia masuk Akademi Fantasia nyanyi lagu ni, dia heret bini dia depan khalayak ramai. Kodang situ lebur lagu ni, rendang dalam air cok. Muna sangat. Bahasa tak erti bahasa, malu air 7 keturunan. Kalau anak kita puang nyanyi di khalayak ramai. 7 keturunan air. Jadi 7 keturunan ni seolah-olah tak reti agama. Siapa anak cucu dia tak reti hukum gitu semua, boleh siapa di atas tak. Ramai nyanyi orang puan ni, budak-budak je boleh. Faham? Budak-budak apa? Budak puan, budak orang lelaki tak pula. Orang lelaki ni makruh. Pendapat yang ramai makruh nyanyi. Selama mana maknanya perkataan lirik dia tidak haram, maka makruh. Nyanyi lagu biasalah, mu comel, mu manis, mu menawang. Bukan kata-kata agama. Kalau kata-kata agama harus. Kata-kata semangat harus. Nyanyi lagu bodoh makruh orang lelaki. Orang puang haram. Faham? Melainkan orang puang je dengar, maka makruh. Orang puang dewasa dah, hak tu baik haid dah. Nyanyi orang puang dengar, makruh. Nampak lagi? Dan ni bukan orang puan dengan orang lelaki tukar sorok. Laki ada bawah tolong doa, ya Allah, wi menanglah bini aku, wi menanglah bini aku. Mu doa ke siapa? Dan kerana Allah Taala kata fala taghdha bil qauli. Jangan sekali-kali kamu kaum muslimat dan mukminat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat melunakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Takut jadi laki-laki yang fasik. Jatuh fitnah di dalam hatinya, rasa keinginan dan seronok dengan suara.